Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nanti untuk VIP ni saya akan upload kita punya, kita ni teknik lama je. Teknik yang lama punya je. Cuma sebelum ni kita panggil nama dia pattern. Yang ni kita nak bagi macam acah-acah kita main kad sikit. Dan musuh kita adalah chat tu sendirilah. Okey, nanti saya akan update yang ni di dalam kita punya channel. Jadi save sebab kita nak pakai kad ni sebab kita nak main kad. Kita nak main kad. Kita nak main kat mana? Kita nak main dekat chat kita ni. Mari kita bagi contoh. Sekejap Okey. Kita bagi dulu dia punya game map dia. Map dia samalah samalah siapa yang duk follow saya pada dulu sampai sekarang. Kita menggunakan benda ni je untuk menunjukkan zon-zon di dalam satu blok harga lah. Cuma sekarang ni kita nak bagi dia jadi lebih excitement ke nama dia, excitement. Kita nak main macam acah-acah main kad, main troop ke apa ke. Tak apa, kita bagi dulu. Tak boleh masuk banyak kali tak boleh masuk serentak. Tak apa, kita bagi satu-satu dulu. Okey, harga duduk dalam zon buy. Harga duduk dalam zon buy kad yang kita nak kena letakkan adalah kad nombor 1. Kad nombor 1. Tapi bukan boleh letak terus Kita kena pastikan line merah dulu tak break. Line merah break, dia cerita dia lain. Line merah break, dia cerita dia ada kad-kad yang lain lah. Kad nombor 3 dengan nombor 4. Contoh. Baik, kita tengok line merah break Ni line merah break line merah break atas break bawah, break atas break bawah. Jadi kat sini kita main game kad nombor apa? 3 dengan 4. Tidak dapat tidak. Alah, kena test satu-satu lah. 3 4. Okey. 3 dengan 4. Ini kira kita pam 3 1 pam 4 1. Pilih mana-mana pun tak apa. Biasanya kalau ada setup entry dia 0 1 2, mari saya tunjuk ni 3 nombor 3 sell short biasanya bila ada 0 1 2 boleh hijau. Boleh profit. Boleh profit Yang ni cerita dia pattern nombor 3 pattern nombor 3 maksud dia fast breakout blok atas, jangkaan nak pergi bawah. Dah pergi bawah tapi tak meneruskan kenaikan. Sebab tu kita bagi 2 kad dekat satu tempat ni. Yang ni pattern mana? Pattern kita guna kad lah, tak guna pattern lah. Ni kad nombor 4 kad nombor 4. Hang pakai kad apa ni? Kad 4. Kad 4 lawan dengan kad 3. Kalau tak kad 4 menang, kad 3 menang. Tapi yang ni kad 3 pun menang, cuma menang sikit. Yang ni menang banyak sebab dia naik ke atas. Okey, yang ni bersama lah. Breakout line merah. Breakout daripada mana line merah? Kita tengok dia punya wave ni. Dia punya halaan breakout dulu. Mungkinlah kita boleh mengandaikan dia daripada sini. Jauh sangat lah tapi tidak dapat tidak, memang kena buat lah. Kemudian dia test. Dia test tak buat low. Cuma yang ni untuk entry jauh sikit lah. Dan dia masuk ke dalam zone buy. Ini zone buy. Sebenarnya dia ni adalah zone buy jika harga berjaya break sampai tang atas ni. Sebab kalau dia break sampai tang sini je, dia masih ada possible untuk buat fast breakout Tengok yang ni macam saya cakap ini zone buy. Zone buy ni kita ambil kad ni. Ni kad ni Bila harga berjaya akses ke line ungu kedua ataupun berdekatan dengan line ungu kedua pun kita kata okey. Barulah kita mengiktiraf ni zone buy. Kalau yang macam ni kita tak iktiraf ni zone buy. Sebab ada possible untuk fast breakout. Ni harga turun masuk zone buy. Dah. Yang ni kita guna kad nombor 1. Guna kad nombor 1 pam kita letak. Ada tak setup? 0 1 2. Ada setup baru boleh masuk. Tak ada setup biarkan dia jalan. Okey, dia masuk zone sell Ni masuk zone sell. Patutnya kita guna kad nombor apa? Kad nombor
Kita tengok kad nombor 2. Tengok siapa yang kena. Alah, yang ni kita nak menarikkan lagi kita punya trading game kita. Ya. Selagi line merah ni tak break, dia ada possible untuk dia jadi short ataupun sell. Tapi bukan kita boleh masuk terus kita ada SOP kita mesti nak ukur minat belian. Minat belian tak berjaya melepasi minat jualan. Minat belian ni lah, harga naik ke atas, tak berjaya melepasi minat jualan, harga boleh turun. Yang ni kalau kita tengok yang ni semua minat belian melepasi. Tak ada SOP untuk entry. Tak ada SOP untuk entry, jangan entry. Jangan entry sell lah. Maksud dia buyer kena tahu satu benda. Minat belian ada tak selepas waktu masuk zone sell untuk cuba bertahan lah. Untuk cuba bertahan. Mana tahu boleh bertahan. Ni macam saya cakap tadi dia ulang proses yang sama. Bila dia break je, ni bukan zone buy. Ni possible false. Tapi bila dia dekat dengan line ungu ataupun dia break line ungu yang nombor 2, nombor 1, nombor 2, barulah ni dia jadi zone buy balik. Ni jadi zone buy balik lepas tu yang ni minat jualan tak ada, kalau naik atas. Ni minat tak ada, kalau naik atas. Ni jelas. Ni jelas pattern nombor 4. Mana pattern nombor 4? Dia kena break dulu line merah. Line merah kena break dulu. Line merah kena break dulu. Line merah break dulu. Kemudian dia ada tester. Dia ada tester. Ni setup jelas. Kemudian di harga berjaya sampai ke line ungu kedua. Jadi baru kita mengiktiraf ni zone buy. Zone buy. Tapi bocor sikit lah. Bocor tak bocor, cara kita nak masuk bukan kita boleh masuk terus. Mestilah kita menunggu 0, 1. Tak buat low. Ni buat low, cancel setup. Buat low, cancel setup yang mana yang tak buat low? Ni 0, 1, tak buat low, cancel setup. Ni pun zone sell juga ni. Ni zone sell jika harga berjaya sampai ke line kedua, dia patah balik. Kalau setakat dia masuk sekejap je, possible fast breakout. FCPO. Mesti fast breakout. Hari-hari. Hari-hari mesti fast breakout. Okay, ni pattern nombor apa? Pattern nombor 4 dia ulang. Dia buat ulangan Dia buat ulangan. Kemudian ni ada pattern nombor 5 dengan nombor 6. Nombor 5 dengan nombor 6 ni saya tak sure dengan sikit lah. Sebab dia duduk dekat tengah-tengah area floating. Setup kita boleh jadi win, boleh jadi loss. Boleh jadi win sekejap. Yang tu yang saya kata nak buat setup dekat dengan line merah je lah. Buat setup dekat dengan line merah breakout tak semestinya kena beli. Takut jadi fast breakout. Jadi fast breakout nahas lah. Ini ada ini fast breakout. Fast breakout ni maksud dia pattern nombor 3 lah. Berlawan dengan pattern ni. Mari kita tengok pattern nombor 3. Sebab kalau perasan tak perasan dia ulang benda yang tu je. Hang duk jenuh-jenuh belajar EMA lah, belajar MA lah. Itu bonus lah. Kalau tak belajar pun tak apa. Kalau tak belajar EMA pun tak apa. Tahu ni. Orang main pakai EMA indicator, ambil pakai kad pula. Ni kad ni print VIP VIP print print screen ni sepatutnya kita letak baring. Tahu baring? Kita letak baring macam ni. Kita baring ni kad tu bila dia ada dekat kawasan mana-mana kita pump. Lepas kita pump, kita tunggulah 012 dulu brother. Ni 012 dulu 012. Untung 012 sukses. Senang nak try right dekat dalam zone senang nak try right. Kat tengah-tengah ni contoh ni tengah-tengah dah berjalan ni kita nak right pun susah ni. Entry nampak profit kejap, masuk zone sell patah balik, masuk zone buy. Kita ada entry tang sini, nampak float tu tak apa nak shock lah. Jadi kita punya game asas dia masih sama lah, cuma kita sekarang ni tukar nama. Daripada sebelum ni kita pakai pattern, sekarang ni kita panggil kad. Kad ada berapa kad? Ni tengok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kad map blok harga punya mapping blok lah. Jadi kita pakai kad ni orang pakai indie, hang pakai kad kan. Bye bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Print nanti saya upload, nanti saya update. Bye.